I lupa buat kamera pula. Tak apa. Okay, ni boleh zoom tau. Ini dia Bibi Khanim Mosque. Dibina pada tahun 1399 oleh Timur, Amir Timur. Cantik kan? Dah hancur sebab ada gempa bumi kan tahun 1900. Dia bina balik. Cantik kan? So ni adalah simbol keagungan Timur Renaissance. Memang ni dekat daerah tu memang masa gempa bumi tu runtuh lah. Ni dia bina balik lah. Apa bang? Siok Bazar kan? Semua ada ni. Nampak? Dia betul-betul sebelah masjid Bibi Khanim tadi. Semua ada. Jual apa? Makanan, roti, baju. Tak banyak masa lah. Sekejap lagi kita nak gerak pergi termis ni. Mampu ambil ni je. Boleh masuk lah. Yang ni apa kasel dia? Ni. Boleh nampak terus Bibi Khanim. Bibi Khanim. Wah. Okey, sini tak boleh pijak. Kerjalah sebelah sana. Lawa Habib. Banyak bintang tu kat sini. 4, 6, 8 bucu bintang. So ni Bibi Khanim punya ni kot makam. Jom nak tengok jap. Kena bayar, ada kasar. So yang ni apa? Kubur Bibi Khanim. Wow, sejuk dalam ni. Sekejap. Oh. Ada ramai kat sini. Mungkin anak-anak dia kot. Mosna. Oh, hai. Oh, kena masuk dalam 25,000. Wow. Oh, ni mah. Wow. Okey. Okey. Ni zaman dulu ni. Boleh masuk ke bawah. Wow. Kunci. Aku cuak tau kalau gelap-gelap ni. Ada orang lain. Jangan tu. Oh, ni dia. Wow. Dalam 25,000 boleh masuk sini.
cerita cinta Amir Timur. Wow. Rahmat. Souvenir. Вода. Нет, спасибо. Возьми. Это Ясин оригинал. Вот это. О, Ясин оригинал. О, Ясин. Ясин. Ага. Ир, возьми. Не. Это лечебный. 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 Вода на лице потом. Понял. Шар возьмите, шар. Нет, спасибо. Откуда? Malaysia. Я пока juga мой друзья. Korang boleh beli souvenir ini. Что еще? Что еще? Окей. Apa tahu? Хай. Грузия. Hai. Хай. Bye-bye. Samarkand bye-bye. Malaysia Bye. Samarkand хороший. Samarkand very good. Very nice. Okay. Malaysia good. Rahmat. Jangan salah. Окей. Это народный, да? Да. Это оригинал. Оригинал. Узбек. Это коттон. Корто. Понял. Mana? Спасибо. Inside and down. Signora. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum deh, Rahmat. Oh, tu je. Okey. Di khon. Jom. So ni masjid yang dibina khas untuk Dwi Khanum kerana cerita Amir Timur pada dia. Jadi kebanyakan masjid yang korang tengok tu Amir Timur yang bina. Penguasa yang terkuat sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia meninggal sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih apa nama? Dilahirkan. Kat sini ada orang jual lukisan apa? Dia melukis muka kita. Karikatur. Jom. Masa zaman Soviet dulu Islam susah sikit nak dipraktikkan lah. Lepas kejatuhan Soviet baru okey sikit lah kan? Itulah ceritanya. Lebih kurang kan. Assassin's Creed.